السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الناصر الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, malam ni kita tangguh kitab sebagaimana makmum para jemaah tahu belaka. Masjid dia buat peraturan baru ke apa. Mana bulan Maulid ni penceramah, mana pengkuliah baca mengenai Nabi lah, mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberi tajuk. Tapi hamba tak kira dah tajuk ke apa. Jadi hamba agak popok kita jemaah. Kita tak malu kau cerita Piramli, kita dengar cerita, tengok tak puas. Janganlah kisah Nabi ni dengar jangan. Kita anggaplah kita pertama kali dengar sebagai bentuk adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amba pernah tengok satu klip video ulama-ulama daripada Yaman, ulama rombongan dia. Dia pergi di Jordan. Dia pergi di Jordan, seorang ulama yang paling tinggi lah di kalangan ulama. Dia jalan satu-satu tempat yang ada berkaitan dengan sirah Nabi, seperti pokok Nabi sandal, bangunan Buhairah. Dia cerita kepada orang-orang sekalian dia di kalangan ulama juga. Duk angguk gini, Masya Allah, duk dengar gitu. Padahal dia mahu tahu juga. Mudah-mudahan dengan kita dengar banyak kali, menghasilkan kasih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza takarrara taqarrar. Bila kita ulang-ulang, makna kisah tu juga kejak dalam hati kita. Wa idza taqarrara tahaqqaqa. Seterusnya bila kejak dia akan kemah, wa tayaqqana, menjadi suatu keyakinan bagi kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang betul-betul kita kena cintai, lebih daripada isteri, anak, bini dan nasi ajma'in, seluruh manusia. Ambo masih berusaha. Kemungkinan jemaah berlaku berusaha juga nak sampai tahap yang mana kasih kepada Nabi ni yang perlu diusaha. Kena usaha. Tak sih kau iman sempurna. Dan tak malu kau Nabi ni duk harap semua kepada kita buat kebaikan, dia nak cedek masuk syurga dengan dia. Duk harap semua dia.
Tiap-tiap amal umat dia Tuhan betul depan Nabi. Kehidupan barzah Nabi teristimewa daripada yang lain. Bila Nabi tengok sekian-sekian orang ni buat baik, Nabi puji Allah Ta'ala. Bila dia buat kesalahan, Nabi tolong minta apa kawan tu. Jadi kecintaan Nabi kepada umat dia mengatasi segala-galanya. Adakah cinta itu bertepuk sebelah tangan? Gamuk ke kita? Sebab itulah usaha-usaha antaranya usaha masjid ni. Ya Rahman. Dia khususkan bulan ni. Untuk kita sama-sama meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala Allah menghidupkan sekalian manusia dalam bentuk ruh. Pada satu masa dulu. Jangan tanya tarikh ya, tak tahu tarikh bila. Semua manusianya yang disebut dengan perjanjian umum. Semua manusia tak kira siapa. Tak ada kira siapa. Asalkan dia manusia. Dalam bentuk roh. Situ dia panggil alamul arwah. Alam arwah. Dicerita dalam Quran. Allah Ta'ala menghidupkan daripada zuriat anak cucu Adam. Lalu Tuhan tanya, secara umum kan? Alastu bi rabbik. Adakah aku Tuhan kamu? Semua jawab kata, bala syahidina. Qalu bala syahidina. Pengakuan ni, dia akan jadi hujah kita esok-esok. Sebab kita janji dah tu. Kita janji dah dan benda ni akan jadi hujah kita sikit lagi. Di samping jadinya perjanjian umum, alastu bi rabbikum qalu bala, semua jawab. Ada perjanjian yang khusus. Tu email umum, ramal-ramal lepas Jumaat. Lepas tu email masuk bilik mesyuarat dengan AJK. Ya. Khusus nak ayat ni. Tentu je dengan Nabi-Nabi dia. Khusus dengan Nabi. Tuhan mengambil perjanjian dengan para anbiya seluruhnya. Mengenai seorang hamba dia akhir sekali. Tidak lain, tidak bukan Nabi kita. Disebut dalam surah Ali Imran. Tuhan kata wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyi lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qad fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Perjanjian khusus yang berlaku Allah dan para nabi-nabi sahaja. Dan ketika mengambil Allah Ta'ala mitsaq, perjanjian, ikatan dengan nabi-nabi. Lama ataitukum, sesungguhnya bagai ataitukum, sesuatu perkara yang aku beri kepada kamu, min kitab wal hikmah, daripada kitab ataupun suhu-suhu dan hikmah.
Hikmah sini sirah lah. Ataupun sunnah Nabi-Nabi itu sendiri. Lepas aku beri kepada buah-buahmu, Tuhan kata, hei Nabi-Nabi, kita ada hikmah, thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'. Kemudian, mari datang kepada kamu seorang rasul musaddiqul lima ma', yang membenarkan gapo-gapo ada bersama kamu daripada kitab dan hikmah. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Lam sini la tu'minuni, tafsir pimpinan Ar-Rahman setengah-setengah kitab-kitab ulama-ulama kita dia terjemah dengan hendaklah. Tapi kalau Arab dia dan setengah-setengah orang ikut kaedah tu dia setengah nescaya. Ni kalau terjemah hendaklah sedap juga macam pimpinan Ar-Rahman tafsir Quran. La tu'minun nabi. Bila mari rasul-rasul yang bila mari rasul seorang rasul. Rusulun jamak ke rasulun tu seorang rasul, yakni Nabi Muhammad bila mari dia yang membenarkan apa di sisimu, la tu'minun nabihi, hendaklah kamu la tu'minun nabi. Kaedah bahasanya makna nun taukid taqilah dia panggil makna hendaklah nescaya sungguh-sungguh kamu beriman dengan dia. Ya? Lau kana Musa hayyan, adalah hadis. Kalau Nabi Musa mari pun mesti dia kena ikut Nabi. Nabi Isa turun pun ikut Nabi kan. La tu'minun nabihi, nescaya hendaklah kamu sungguh-sungguh beriman dengan dia. Wala tansurunna, dan menolong bantu dia. Qala, Tuhan pun kata, aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Tuhan tanya, adakah kamu mengakui dan mengambil di atas itu janji? Nabi-Nabi pun kata, aqrarna, kami ikrar, kami mengaku. Qal, kata Allah Ta'ala, fashhadu, hendaklah kamu bersaksi, wa ana ma'akum, bersama kamu, minasyahidin, daripada orang-orang yang bersaksi. Itu perjanjian khusus. Perjanjian umum bersama manusia seluruh, dan perjanjian khusus bersama Rasulullah, perjanjian khusus bersama Nabi-Nabi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar kedudukan Nabi. Amor ni ditaklif dengan tajuk kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk itu. Tapi ambo pakai ubi belakang lah ni. Sebab dia kaitan. Kedudukan Nabi, fadail khasais, kelebihan khusus Nabi tu yang masuk lah. Sebab itulah, dengan adanya perjanjian arwah ni, Nabi kata kuntu nabiyyan wa adama. Adam tu baina ruh wal jasad. Nabi ni tu ada tak jadi orang lagi. Tu ada tak jadi orang lagi. Nabi tu. Rasulullah sudah menjadi nabi dikala Nabi ada tak jadi orang lagi, baru duduk uli baru. Antara ruh dengan jasad. Di antara ruh dengan jasad. Itulah kedudukan Nabi. Kedudukan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala buat Nabi ada. Semua tahu cerita. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada dia. Ijma' ulama, siapa-siapa langgar ni,
kufur kafir punuhlah Islam dia nya. Ijma' dia tak dilanggar, ijma'. Khilaf baru boleh lah. Tafsir yang tak ikut atau mun ikut ni boleh. Ijma'. Ijma' ulama Nabi semulia-mulia makhluk. Nabi semulia-mulia makhluk. Baik. Cerita dalam Quran tak ada dah cerita sujud ke Nabi. Nabi Muhammad ada cerita sujud ke ada. Sujud ke ada. Bila Allah Ta'ala ayat aku nak cerita, aku nak mencipta, aku nak buat ja'ilun fil ardi khalifah. Cipta manusia jadi khalifah. Maka malaikat-malaikat gagah. Gagah malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah kamu nak buat? Dia bukan iktiraf je. Dia takjub dan nak tanya. Takjub dan tanya. Malaikat nak takjub, kejut dan nak tanya Allah Ta'ala. Bukan betul nak bakal. Malaikat tidak bakal. Jangan ayat begitu malaikat ni. La ya'sunallah. Tidak melanggar perintah-perintah Allah. Jadi dia tanya tu atas betul. Takjub kata ulama'nya, kata ahli tafsir, takjub, kejut. Dan nak tanya. Bapa nak buat manusia yang hidup dengan fasik, merosakkan dan membunuh sama sendiri. Dia tahu mana tak jadi lagi. Baru nak buat. Malaikat-malaikat ni dia tengok di Lauh Mahfuz. Dia tengok dia ni makhluk yang sentiasa bertasbih. Dia tengok di Lauh Mahfuz manusia ni begitulah sifat-sifat manusianya. Dia tahu. Sebab tu dia takjub dan dia nak tanya Tuhan. Dia tengok dah dia di Lauh Mahfuz. Kata ulama begitulah. Tidak tahu mana. Maka Tuhan kata, aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Jadi itu ada disuruh sujud. Cuma perkataan sujud itu ulama menjadi pembahasan. Adapun yang kita tahu sujud kepada makhluk, sujud dengan tok daya atas ni, haram tu. Haram perbuatan. Kalau kita tunduk kepada seseorang menyamai hak rokok, makruh. Jadi sujud tu bentuk penghormatan. Tak tahulah bentuk penghormatan. Tapi ada kisah yang lain. Lepas saudara-saudara Nabi Yusuf ni, dia tahu Nabi Yusuf ni hidup lagi. Sebagai penghormatan, berkhurru Tuhan kata dia perebuh diri dia. Baiklah. Kita bukan nak ayat tu, cuma kita nak ayat bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan. Hormat kepada Tok Adam. Hormat kepada Nabi Adam. Dan ulama kata kalau setara tu Nabi Adam, apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak ada dalam ayat tu yang ceritanya tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi kita faham daripada setara tu ada pun. Sebab kita telah ijma' ulama Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi dah sebelum Nabi Adam itu jadi orang lagi. Itu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi diutuskan. Nabi-nabi diutuskan, tiap-tiap umat ada seorang nadhirun. Tiap-tiap umat, tiap-tiap kelompok ada nadhir. Ada pun Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma illa. Dia serupa dengan la ilaha illa. Serupa. Makna dia sama ada ma atau la, bila dia ada satu ayat ma illa atau la illa, dia jadi ada tu hasrin. Orang lain tak berlaku. Kecuali tu orang lain tak berlaku. Tidaklah. Kecuali seluruh, tidak diutuskan kamu kecuali kepada seluruh alim. Yang jumlah alim 80,000 alamnya Nabi menjadi rahmat.
menjadi rahmat. Nabi-nabi lain pembawa rahmat. Adapun Rasulullah menjadi rahmat. Nabi-nabi lain pembawa rahmat bagi tiap-tiap umat. Menjadi satu kejahilan manusia, kata ulama. Yang kata nabi-nabi ini berkisah di tanah Arab saja, duk main kat tu. Tidak di Baghdad, di Mesir. Tidak di Mesir, di Palestin. Tidak di Palestin, di Yaman. Kat tu je. Jangan. Lam naqsus hum alaik. Ada nabi yang aku tidak cerita. Sebab tu ulama kata wajib kita kena iktikad nabi-nabi ni bilangnya dia ramai. Tidak hanya berada di sekitar jazirah Arab. Kita kena iktikad ada di belah dunia, kiri dan kanan, timur dan barat ada. Ada tiap-tiap manusia adalah nabinya. Dikuat dengan ayat Quran, wa im min ummatin illa khala fihim nadhir. Tiap-tiap umat ada nadhir, ada pemberi peringatan. Sebab tu ulama kata tiap. Boleh jadi di tanah Melayu, tanah jauh. Boleh jadi yang penting tak ada. Sebab dia kata seluruh. Asal kau ada manusia, adalah nabinya bagi mewakili tiap-tiap umat. Tapi Nabi kita je, kepada seluruh umat, bahkan seluruh alamnya, alam jin, alam manusia, segala jenis makna alam, 80,000 alam yang ulama kata Nabi asbab rahmat. Rasulullah asbab menjadi rahmat kepada sekalian alamnya. Nabi diri dia tu rahmat. Nabi diri dia tu rahmat. Nabi lain bawa rahmat. Nabi tu diri dia rahmat. Bila diri dia rahmat, terbabaslah ataupun terangkatlah bala-bala bila Nabi ada. Itu Facebook. Kita kata Nabi Nuh, Tuhan atas badai apa banjir. Nabi Musa, dengan kisah Firaun, gelai dalam lautnya. Nabi Soleh dengan terfikir daripada langit yang sangat-sangat keras. Mati bergelepar. Berguling mati. Nabi Lut Tuhan balik buminya. Adapun Nabi, bila orang-orang kafir cabar Rasulullah, in kana hadha huwal haq, kalau muni benar min indik, kalau muni benar, fa'amtir alaina, turunlah kepada kami hijaratan minas sama, hujan batu daripada langit, awitina bi'adzabin alim, atau mari hujan. Dia cabar Nabi SAW. Ayat ni diri Nabi tu rahmat. Kok lain pembawa rahmat. Diri Rasulullah tu rahmat. Tuhan kata apa? Tuhan kata wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tuhan tidak akan mengazab mereka. Kalau mereka minta turun azab, Tuhan tak akan turun azab kalau mu ada bersama mereka. Diri Nabi rahmat. Diri Nabi itu rahmat, orang lain pembawa rahmat. Kita perasan ke cerita Nabi Musa. Dia nak pergi kepada pengikut-pengikut dia air. Dia sesak. Air. Nabi Musa katuk dengan dia punya tukar pacuk airnya. Mana kok batu? Ada 12 air pacuk. 12 puak minum. Perasan ke cerita tu? Kita perasan ke cerita Nabi kita? Tubi air ikut jari dia. Air ikut jari Nabi. Yang air ni lebih baik daripada air yang ada di atas muka bumi. Bahkan dia ada di akhirat Telaga Kausar, baik. Kita tak ada dia habis ni air. Dengan boleh sahabat air. Berebut sahabatnya. Berebut nak air. Diri Nabi rahmat. Hak lain pembawa rahmat, diri Nabi ni rahmat. Sebab tu ulama kata Muhammadun basyarun.
Nabi Muhammad ni ya manusia. Nah, tapi la kal bashar, tapi dia bukanlah manusia. Bukanlah manusia yang biasa-biasa. Balil yakutu bainal hajar. Bahkan seumpama dia ni batu permata yakut di antara batu-batu yang biasa. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan dia nya. Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu lah tu. Nampak lah tu. Orang lain pun Nabi juga. Dengan kita cerita tentang kedudukan Nabi ni, Allah Ta'ala meletak Nabi. Kita tidak, jangan ada dalam jiwa kita, etika kita dengan niat nak merendah-rendah Nabi lain. Tidak. Dengan tidak menguraikan Nabi lain. Walaupun Nabi ada sebut, la tufaddiluni alal anbiya. Nabi kata, jangan kamu lebih ke aku daripada Nabi-Nabi lain. Kata ulama sebesar Ibnu Katsir, dia kata, ini bentuk tawaduk Rasulullah. Bentuk tawaduk Rasulullah. Ataupun ulama tangguh dengan makna hak ni sebelum Nabi tahu. Hadis ni sebelum Nabi tahu, dia yang paling istimewa. Pandai yang lain. Dengan tidak merendahkan martabat Nabi lain. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tempat kita duduk sekarang ni diminta oleh Nabi Musa alaihi salam. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar. Allah Ta'ala dalam syurga tempat bagi manusia yang taat perintah Allah akan dimasuk ke dalam syurga yang berlapis-lapis. Syurga yang berlapis, ada lapis 7 lapis, ada lapis-lapis syurga yang atas sekali Firdaus. Jadi ke lapis-lapis ni dengan berkat Nabi Allah Ta'ala beri maqam al-wasilah yang kita doa lepas mayat, lepas azan. Maqam wasilah. Maqam wasilah ni semua penduduk syurga, tak kira lapis mana, boleh menikmati kelazatan melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada Tuhan buat nak itikad tu. Manusia secomel, secantik, sehandsome Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni manusia paling sempurna sekali. Siapa qazib tak boleh nak kata. Siapa-siapa kata ada lagi Nabi comel, ada lagi orang manusia comel, dia telah kufur. Tak boleh. Gitu ulama kata Nabi paling sempurna. Kiralah gapo sudut. Nabi paling sempurna, manusia yang paling sempurna sekali. Tidak ada seorang wanita yang melahirkan orang seumpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita lihat orang seumpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maka wasilah tu semua boleh melihat Nabi. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tiap-tiap arash ada kalimah Muhammadur Rasulullah khatamun nabiyyin. Khatamun nabi, khatamul anbiya. Nama Rasulullah ni ada di pintu-pintu syurga. Ada di daun-daun dalam syurga. Pokok-pokok dalam syurga, daun-daun dia tertulis nama. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Adalah nama Nabi Muhammad di kemah-kemah, di kubah-kubah. Bila Allah Ta'ala buat cipta Nabi Adam, jadi Nabi Adam, malaikat sujud, iblis tidak sujud. Jadi lama yang hidup dalam syurga, maka berlakulah peristiwa yang kita tahu dengan makan buah khuldi. Lalu dengan sebab satu dosa. Mana kalau ada dosa ni tak boleh masuk syurga. Kita mati ni biar tak ada dosa. So ya tak boleh. Ni dari Nabi. So tak boleh. Padahal Nabi boleh kecek kira lagi. Dia cara akal lah kita kata, Nabi je. Mesti Tuhan saya. Dia tak serupa orang biasa Nabi. Tapi tak. Asal ada dosa. Salah syurga ni bukan tempat. Sebab tu siapa-siapa yang Tuhan uji sebelum sakit,
suatu nikmat sebenarnya. Tuhan nak pelokoh habis. Dosa-dosa dia nya. Jangan kita kata, su'ul khatimah jangan. Orang yang sakit sebelum mati tu. Kita takut mati ngejut tak ada nak wasiat. Tanah ni ambil siapa, rumah tu ambil siapa, tak ada bakat, tak ada dah. Tu kita takutnya mati ngejut. Antara amalan tak si mati ngejut, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Nabi Adam melakukan satu dosa, Allah Ta'ala apa? Turun daripada syurga ke bumi. Kemuliaan Nabi, kedudukan Nabi. Nabi ada dia tahu lah nama Muhammad. Dia tahu. Bila dia nak minta apa dengan Allah, dia kata, Ya Rabb, bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan hak, dengan berkat ni, bihaqqi ni dengan kebenaran, dengan hak, dengan berkat, dengan tuah Nabi Muhammad, maafkan dosa. Tuhan tanya, ada man Muhammadun, apa Muhammad, siapa Muhammad? Tuhan tanya, tahu mana? Maka Nabi ada jawab, dia katalah di kaki syurga, di kaki Arasy, di kota dia ada nama Muhammad. Tuhan tak sekali nama Allah dan nama Muhammad. Tak ada dah kata ini manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah aku minta dengan nama dia. Wila Nabi ada tahu juga dibentuk gambar kebo ataupun tawasul. Bentuk tawasul. Sebab lebihnya Nabi tawasul. Hadis-hadis ni dibincang oleh ulama dah hadis ni. Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah ni Tok Guru Wahabi ni dia. Dia sendiri sebut dalam kitab dia kemuliaan pada hadis ni, sahihnya hadis ni buat hujah untuk bertawasul je. Nabi ada bertawasul. Ada dalam kitab-kitab ulama. Dengan berkat Muhammad, maafkan dosa aku. Tuhan tanya tahu mana Muhammad? Dia sebut. Ada bersama, ada dah dalam syurga tu namamu, nama dia, namamu. Tak ada kau lain dah, aku tahu cerak. Muhammad ni makhlukmu paling kasih sekali, paling musayang. Dia kata, na'am. Benar. Ya. Qad ghafartu laka. Sesungguhnya aku apa dosamu? Ayat Allah Ta'ala dalam hadis tu. Dia kata, laulahu wa laulahu. Dan jikalau tidak kerana dia, ma khalaqtuka Adam. Kalau tidak kerana dia, Nabi Muhammad, aku tak buat. Allah kata buat ada, tak ada api syurga apa. Pak kita nak duduk mana? Wilah tu Nabi Muhammad. Itulah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa boleh kasih cinta Nabi, tuah besarlah hidup dia. Banyak selawat Nabi, banyak ikut sunnah Nabi. Sentiasa membesarkan Nabi. Sentiasa membesarkan. Tuhan kata wala talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campur hak dengan batil. Jangan kamu campur hak dengan batil, dan jangan kamu tutup mendiamkan benda yang benar. Majoriti umat Islam dia tak tahu benda-benda ni. Kedudukan Nabi Muhammad dalam hati dia. Tengok anak-anak. Kita sendiri kita selalu tengok anak-anak. Tutup. Benda paling besar di atas muka bumi yang kita kena besar, Nabi Muhammad. Tak ada. Dia tutup. Dia tutup dan dia senyap. Dia tutup dan dia senyap. Dia besar, lain besar. Tu ingat Nabi Muhammad. Padahal benda kena besar sama Nabi lah. Nabi. Apa kata hati kita malam ni kalau amal ayat? Riak Nabi tak jatuh tanah. Aikomo Nabi tak jatuh tanah. Dia kau sahabat.
Sahabat dia kenal bang. Kedudukan sahabat tinggi sebab apa? Dia kenal Nabi Muhammad. Dan Nabi tak lari. Makan darahnya. Minum darah. Bekas darah Nabi. Itulah kedudukan Nabi kita. Kita kena besar. Kita kena besar dan kena usaha. Tuhan kata wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah Taala menundukkan apa di langit di bumi untuk lakum manusia. Tuhan tunduk kepada manusia lah. Mana segala ada di atas langit bawah bumi ni untuk manusia guna. Untuk manfaat manusia ni. Buatlah benda untuk manusia. Untuk memudahkan, kajilah berapa inovasi kau buat, wasi-wasi kau berapa. Kaji untuk kemudahan, tak ada masalah. Mudah. Ada dalam hadis. Ni Syekh Ali sebut ni. Hadis ni amat tak tahu biasa dengar ada hadis. Syekh Ali bekas mufti Mesir. Tutup peti kita ni semua anak murid dia. Tutup peti alim di Malaysia. Nabi kata di akhir zaman 3 benda Allah Ta'ala mudah sangat-sangat. Pertamanya haji, gaji. Yang keduanya ilmu. Yang ketiganya jadi wali. Jadi tok wali. Mudah ya. Haji ya, dulu naik kapal, balik kau tak balik, terus tu mati tahu-tahu. Berbulan-bulan. Oh mati. Dikatakan penduduk Mesir bila nak gaji, dia kena bayar kepada ni askar-askar ni. Sebab apa? Peropok tengah jalan, orang nak gaji ni bawa banyak duit. Nak sedekah, nak jamu, nak duit kat ahli Mekah, ahli Madinah banyak duit. Nak rapok semua. Jadi susahnya. Susah. Ada peropok, ada begitu, ada begitu. Tapi akhir zaman ni pergi balik hari. Dia tak ada wukuf balik sekali. Mudah. Akhir zaman mudah. Yang kedua ilmu. Mudah. Tak gitu. Dulu nak bawa ni. Tak awak peng nak bawa sosok. Kalau dulu, sampai dulu kan. Dan ni mudah sangat. Di hujung jari. Ilmu. Alat-alat dicipta satu. Apa dia? Hardware, software huk dalam telefon. Yang ketiganya kewalian. Tadi lah. Mudah Tuhan nak akak jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata seorang Syekh Ibnu Arabi kata, termasuk dengan wali kecil siapa membenarkan ilmu aku. Yang ilmu dia tu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Siapa membenarkan ilmu, cukup membenarkan dia tergolong dalam wali-wali kecil. Jangan jadi semacam satu golongan. Ayat tasawuf ni ayat tasawuf. Ingatlah ulama kata, amo ayat ni pandangnya ulama hebat-hebat. Jadi semua ni Allah Ta'ala buat untuk manusia. Benarlah. Kata hadis ni, laulahu ma khalaqtuka. Kita siapa tu yang buat 7 tahun lagi untuk manusia, untuk ambil manfaat, untuk kemudahan manusia. Apa tu lagi Nabi Muhammad. Lagilah lebih berhak daripada kita. Sebab tu dalam tu hadis sebut, Tuhan kata kalau tidak kerana dia tak ada. Lakon-lakon ni tak ada. Sudut kecek besar tak ada. Allahu akbar. Itulah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa habislah cukup dah tu. Cuma mau diberi sahabat lagi dia. Sahabat kita insya-Allah ambil 2 minggu lagi. Malam ni nanti. Jadi yang menyeru kita tahu dah malam ni. Pokok kita kedudukan Nabi. Yang boyak tu setitik daripada selaut kelebihan Nabi, kedudukan Nabi. Yang tidak
dapat diungkapkan dengan perkataan. Daripada awal sehingga ke habis hari di atas dunia pun tak Nabi, tak sama apa yang kita puji-puja Nabi ni. Lagi pujilah. Cuma Nabi kata jangan puji aku sampai tahap Tuhan. Kama tatrunil an-nasara, sebagaimana memuji orang-orang Nasrani kepada Isa. Dia kata Isa anak Tuhan, Isa Tuhan dah. Nabi kata ana Abdullah, aku ni hamba Allah wa Rasuluh. Puji Nabi tak apa, puji menangis, puji. Rasulullah memang layak dipujinya. Baginda layak dipuji. Dan baginda jangan anggap dia sekadar kita 1400 tahun duduk. Dia dekat dengan kita. Dia semua tengok segala amal-amal kita buat. Hayati khairul lakum wa mati khairul lakum. Aku hidup pun baik bagi kamu, aku mati pun baik bagi kamu. Mengucap selawat kepada aku, Allah akan kembali ke tutorial aku untuk jawab salam. Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidak adalah seorang hamba itu yang wisalah ke aku, assalamu alayka ya Rasulullah, illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddas salam. Tuhan akan mengembalikan ruh pada aku. Dan ulama kata binutqi, makna Nabi boleh kecek untuk aruddas salam, untuk aku balas salam. Tak balas tak apa dah, tapi Nabi balas. Kemuliaan bagi orang yang mengingati Nabi-Nya. Yang Tuhan akan beri 10 rahmat. Ada hadiah lain Tuhan pun 10 dosa. Tuhan kat 10 darjat. Siapa yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tambah-tambah ahli maksiat lagi. Tak ada ahli maksiat sini. Bila orang tu tawaf duk selawat, dia cerita Imam Ghazali. Dia duk tawaf selawat. Imam Sufyan Thauri, ulama besar pada masa tu, dia ada pusing. Apa kata selawat ni? Pusingnya ni ada baca dia. Pusingnya ni dia pun cerita dulu. Dia main dengan ayah dia mati di Mekah ni, di tempat tawaf ni. Itu lagi ayah muka ayah dia mati tu tukar. Dia tiuk sedih. Lalu dia tertidur situ, dia pun mimpi seorang laki-laki mari sapu muka ayah dia. Laki tu pun nak pergi, dia pun panggil laki-laki dalam mimpi, siapa muka ayah dia? Cahaya. Dia kata, aku Nabi dan aku Rasulullah, ayahmu ni dia selawat kat aku. Dia tak tinggal selawat kat aku. Dia pelaku dosa, dia selawat kat aku. Maka sebab tu aku syafaat dia. Itu dalam cerita Imam Ghazali. Ada dalam sahadis syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Aku akan tahu mana syafaat aku kepada pendosa-pendosa besar di kalangan umat aku. Allah baik. Bahawa tak ada dosa lagi lah Nabi saya. Dosa banyak tu pun Nabi nak tolong. Nabi tak masuk syurga lagi. Duk sujud depan Tuhannya. Adakah kebaikan ini terbalas dengan kita duk gini je, tak ada usaha kasih dia. Buat moduk rumah pun saya duit. Nak kerak kambing seekor pun saya. Zaman Nabi Musa ada orang siu nama Ahmad. Dalam Taurat. Dia siu ya. Dah ada nama Muhammad, nama Ahmad, dikata dia siu. Kucuk di mulut dia. Orang jahat juga ni. Bila mati, orang lepas dia tempat siapa? Sabar jahat benar. Lepas kat siapa? Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Musa, ambil dia lelaki tu. Cerita ni dicerita oleh Profesor Ustaz Azhar. Ustaz Azhar kita, bukan Azhar dulu. Azhar kita kamu. Azhar kamu kita tu. Profesor, orang Pasifah. Azhar? Azhar pakai spek tu. Dia pun syarah dia cerita dalam satu risalah dia buat Maulidur Rasul.
Nah, mana dia profesor, dia penuh kajian lah. Bila orang tu dia tahu dia tu dekat siapa, Allah Ta'ala wahyu ke Nabi Musa suruh ambil orang tu. Bapa nak ambil orang ni jahat, orang benci, orang pula dia. Banyak dia apa orang tahu. Gitu. Ambil. Dia satu masa dia hidup dulu, dia pernah mencium nama yang ada di Taurat. Nama Ahmad. Nama Nabi Muhammad ni silih berganti. Siapa kalau Injil ada semua. Sebab perjanjian saat ni ke, umat-umat Nabi dulu-dulu ni akan oyak kepada umat dia kalau dia berimeh. Nah, umat akhir zaman ada Nabi akhir zaman kena berimeh. Aku ni nak tolong dia. Aku ni bantu dia. Tauqir, nah kena bantu dia. Jadi dia sini nama Muhammad ataupun Ahmad. Nah. Kindi dah toha madza macam-macam nama dalam kitab dulu. Ada 800 nama Nabi pelik-pelik. Tapi merujuk kepada Nabi dah. Kindi dah ada dia. Nabi Musa pun arah suruh ambil apa? Pemuda ni pernah mencium nama Muhammad di kitab dia. Nah, jadi menyuruhkan lagi sama-sama kita berusaha mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu siapa adalah kita, siapa kau mati, Nabi lebih pada segala-galanya, dan kita nak sempurna iman kena kasih Nabi lebih pada segala-galanya. Sekarang itu dulu, insya-Allah kita sambung untuk sahabat, insya-Allah lah, tak boleh janji bertemu yang sekali lagi. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna. Rabbana zidna 'ilma warzuqna. Allahumma rzuqna mutamatan nabiyyi sallallahu awalan wa akhiran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan. Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahdusna bi'ainika allati la tanam wa anfina bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alayya fala nahlik wa anta thiqatuna wa raja'una. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.